Setting 1 jam korang tetap tak boleh. So kita akan let lah. Harap korang okey. Bismillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. So geng, saya betul-betul berada dekat sini. Lain akan let sikit tau nanti. Kau dengar tak? Ada bunyi suara perempuan. Tak kot geng, kelawak kot. Kelawak langgar besi kot. Okay, saya cuba masuk let sikit tau. Tapi korang okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah bising, tak payah bising. Tak payah bising. Let. Agak let. Gila geng. So kita tak boleh masuk ke dalam sebab saya letak kat situ. Tu apa benda? Okay geng, sekarang ni kita hanya mengharapkan line phone semata-mata. Boleh lah korang? Dia akan lag sikit-sikit. Tapi harap korang faham, kita dah tak pakai hotspot. Hotspot dah terpadam. Saya punya Starlink. Kita pakai ni geng, betul-betul line telefon. Okey tak? Okey tekan 1. Okey tekan 1. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. So geng, ada bunyi dekat situ. Saya tak pasti bunyi adakah bunyi besi ataukah bunyi ketukan peti tadi. Dia akan sangkut sikit-sikit. Saya harap korang okey lah. Ini okey tak korang? Sini okey tak? Dah 5G. Okey lah. Dah. Bunyi ketuk lah. Hello? Memang dengar step bunyi ketuk tu daripada blok atas. Dia ada lagi 2 blok kat bawah. Saya akan buat korang, kita ronda Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubika min syarri ma khalaq. Al-an kabila natlah. Ada bunyi. Hello? Hari ni Cik Chang ni jap. Dekat bawah ada yang patung-patung tu. Dekat bawah ada kawasan yang ada patung-patung tu. Ini bukan, ini tempat macam tempat dia orang duduk. Maksud tak? Masih beroperasi. Korang boleh datang je visit siang. Nanti saya promote dekat korang. Saya akan promote kat korang. Masuk siang 20 lebih je korang. Korang masuk siang 20 lebih saja. Terima kasih tau yang support Crow Team untuk live private. So next live kita akan berada di Johor. Kat sini aura dia. Korang boleh rekod. Korang nak rekod dipersilakan. Saya tak ada hal korang. Sebab tempat ni bukan tempat yang perlu dirahsiakan, tak. Boleh je any siapa-siapa nak rekod untuk korang punya nak post ke, korang punya nak simpan buat kenangan, it's okay. Saya izinkan. Dia akan lag sikit-sikit tau. Saya harap korang faham keadaan dekat sini. Danas, saya ni 6 tahun sekali pun tak pernah. Datanglah korang. Datang siang, banyak sejarah yang korang boleh dapat dekat sini. Hujung tu putih tiang sial. Silang kan. Apa benda? Tak tahu. Bunyi kat dalam. Allahu Akbar. Siapa? Hello? Bunyi orang jalan ni, dalam ni. Hello? Bunyi orang jalan. Dia dah start dah. Orang tak mungkin korang. Orang tak mungkin. Ada owner kat sini yang ada dekat depan yang tunggu dekat pagar. So lelaki ke bunyi anjing? Bunyi anjing lah korang. Menangis? Tolong. Ha? Ini bilik untuk Melayu Malay korang. Saya berani sumpah kan. Korang tak percaya, nanti tanyalah penjaga sini. Kan, adakah saya masuk bawa orang? Saya masuk seorang geng. Saya sumpah. Saya dalam keadaan takut. Tapi inilah kerja saya geng. Sepanjang 8 tahun 9 tahun. Takut is takut. Manusia biasa normal lah. Ini lokap Malay Barracks. So maknanya siapa? Orang berjalan lah korang.
Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allahu Akbar. Bunyi orang jatuh ke apa? Oh gila mat. Geng, saya rasa korang akan berbaloi ni dengan orang muzium. Korang akan berbaloi ni, percayalah cakap saya korang. Saya feel something yang korang, yang saya tak dapat dekat tempat lain, yang korang takkan dapat tempat lain, saya pun takkan dapat tempat lain. Dia punya feel. Kelak. Aduh, tahu. Apa benda mah? Tak tahu ni. Someone boleh explain dekat saya bunyi apa? Saya tak tahu bunyi apa, tapi ada bunyi pelik dekat keliling saya. Jom kita masuk ke bilik bawah. Bismillah. Ui geng, alhamdulillah line semakin okey lah. Dah 5G, kita dah dapat 5G walaupun 2 bar. Ya Allah. Teman saya korang. Teman saya. Ya Allah. Wih geng, tengok sampai dah berhabuk. Gila geng, tak pernah dapat tempat lain dia punya vibe. Ini kalau saya sakit perut, saya tak masuk berak ni. Saya tak masuk berak, okay? Percayalah cakap saya sanggup berak dalam seluar basuh dekat Perlis. Saya balik Kedah, balik Perlis, saya basuh berak kat sana, okay? Saya sanggup berak dalam seluar. Saya takkan masuk berak korang. Kalau siang mungkin, malam saya takkan masuk. Dekat sana, asyik punya suara je. Banyak kisah kat sini tentang penjaga yang jaga kat sini menceritakan ada yang nampak yang tak ada kepala kan, berkawat berjalan. Cik kenapa salam? Ada yang nampak bulu hitam besar. Oh wa'alam nak cakap. Ini seram ke? Mak itu
Kat meja bukan. Tapi dengar macam kat arah pintu. Betul tak? Tu. Sekejap geng, saya flick. Geng. Merah muka saya, minta maaf korang. Tengok patung tu pegang apa? Tak boleh tunjuk bu, tak boleh tunjuk. Patung tu pegang, aku nampak dah tapi tak boleh nak tunjuk. Tapi hang faham lah. Sebab ini adalah Japan Direct Slavery. Kita sebut bagi tak betul sikit lah korang. Gampang lah dia punya ni. Jalan ke pintu. Ada bunyi dekat depan. Saya tak tahu bunyi apa. Tapi macam bunyi besi. Macam bunyi besi. Elok lagi 2 jam saja. Macam tak. Woi. Kita akan masuk ke bilik bawah korang. Okey lah korang. Okey, line ada 2 bar saja. Tapi saya akan cuba bawa korang ke bilik paling bawah. Saya tak tahu bilik apa ni, jamban ke apa. Lihat tak? Geng, semua masuk kau. Semua masuk kau. Saya tak nak terlepas pandang. Nanti ada yang nak request refund. Saya tak payah cakap apa ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada benda besar ah. Hello? If you ready here, please talk with me. Cakap Jepun dah tak pandai. Tak pandai cakap Jepun. Oh, bengeng vibe dia.
Ha. Tak boleh tutup. Saya tak boleh tutup. Bunyi ke dalam. Bunyi ke dalam. Bunyi ke dalam. Bilik ujung tu bilik apa? Bilik ujung ni kau ujung sini? Ujung sini kau ujung sini? Oh no. Bateri kita kejap. Tu apa ah? Bismillah. Apa benda ah? Mata kan? Okay, ya Allah, kesian kat korang mata pula. Komen korang terlepas. Komen korang terlepas. Saya banyak tak baca komen. Minta maaf sahabat-sahabat semua. Sekejap lagi saya fokus sekejap. Minta maaf siap-siap lah sahabat-sahabat, akak-akak, abang-abang, adik-adik. Saya minta maaf korang. Okay. So geng, sekejap lagi selepas tamat dekat sini, kita akan cuba naik ke atas. Kita akan cuba live di atas korang, tempat-tempat lain pula. Dan kemudian last kita akan datang sini semula. Ini kami. Fokus, terima kasih korang. Terima kasih. Saya buat yang terbaik korang. Alhamdulillah Allah izin, walaupun lag-lag, tapi kita stay boleh live dengan izin Allah. Terima kasih korang semua juga yang support. Terima kasih ya Allah. Saya rasa tiang lah, bukan hantu kot. Tiang lah. Pokok. Allah mudahkan betul korang. Starlink tak boleh function sebab cloudy kuat, tebal kat atas. Jadi saya gamble pakai internet. Saya tukar daripada mobile, kita pakai Sekom. Alhamdulillah. Cuma dekat atas, geng boleh tak, saya tak bawa minuman langsung korang. Saya terlupa betul demi Allah. Minuman ada kat dalam kereta. Jadi saya tak boleh minum air. Boleh tak kalau saya duduk rehat 2 minit 3 minit dekat bahagian base. Kereta dekat luar korang. Kalau korang bagi, saya tak ada ayak ni korang. Ayak tinggal dalam kereta. Penat saya penat sebab naik tangga, turun tangga kan. Cara penat tadi 1 jam saya cuba adjust Starlink. Saya dengan ada 2 pekerja yang jaga sini. Dia orang bawa saya untuk tolong untuk adjust pasang Starlink, tapi tetap tak boleh. Jadi last kita gamble. Alhamdulillah kita boleh live.
ting. Kau dengar? Saya stay kejap. Dengar, kau dengar? Dengar jelas lagi. Step tapak kaki. Bunyi ketuk macam ting. Okay, jangan komen benda-benda yang bahaya tau. Nanti kita kena warning. Kejap korang. Saya nak gelap minum ambil air. Takkan korang nak tunggu 5 minit ke kereta. Aduh. Dah aku gila mat. Kamera tak boleh tinggal korang. Kamera tak boleh tinggal terlalu lama. Nak minta tolong abang tadi pun, Abang Abdullah tu. Saya tak tahu dia pergi mana. Nak minta tolong dia pergi ambil air ke. Tapi tak apa lagi, segan nak nyusulkan orang. Belakang baik tengok. Ada step. Luas ke luas? Tak boleh jauh sangat lah. Saya nak pergi ambil. Lepas tu saya tak boleh keluarkan cam. Nanti lag. Kalau saya lari boleh tak korang? Kalau saya lari pergi ambil air boleh tak? Saya pergi lari cepat-cepat. Tapi geng, saya kena buka lagu untuk korang. Bismillah, jom. Saya mencari touchlight. Kau saya tak sini kau. Saya bawa korang dari sini dulu. Kalau lag kita ubah tempat dah. Ibu ada tak ibu? Ibu, betul-betul berapa orang yang betul-betul masuk? Cukup tak? Cukup tak bu? Nah 50 berbayar. Ramai lagi tak masuk tu. Okay, dah okey dah. Saya tutup hotspot tadi. Saya tutup hotspot dah okey. Dah okey. So geng, ada satu laluan tunnel. Saya tak ingat lah, tapi laluan tu boleh masuk ke terowong. Cuma terowong tu saya tak boleh bawa korang. Betul-betul sini kot, depan tu sikit saya silap.
Ke bawah dah. Ada yang tidur kot. Dia pun tak boleh join kot. Oh, dalam bawah. Sorry. Rasanya terlalu sempit. Saya akan cuba masuk dekat dalam tu. Korang dekat luar, saya tak boleh masuk. Tapi saya akan cuba rekod apa yang saya akan masuk kat dalam tu. Nara tu dah lebih masuk. Oh ya kau. Sekejap. Tak apa, ada yang rekod kan. Nanti kita letakkan balik kat dalam grup rekod. Kita boleh bagi kat dia orang tengok semula. Terima kasih korang bagi peluang ni kat saya. Dah, terselit dah. Saya ada. Saya dah jumpa dah. Cuma lenguh lah tengah saya. Lenguh ketak-ketak sikit tak makan kan. Sekejap lagi habis live saya nak makan. Ada orang Penang nak belanja saya makan tak? Saya ibu Afia. Kami okey je kalau ada orang nak belanja. Dah siap-siap kerja petang. Mentak korang. Sekejap lagi kedua saya habis end live. Kita keluar. Saya nak keluar pergi makan. Cik Kandak tu elakkan daripada menit. Bismillah. Nah, nanti repeat insyaAllah korang. Ala ada sambutan, kita repeat lagi. Saya akan datang lagi insyaAllah. Lag kau. Komen jap, tekan 1 jap. Saya lag kau. Okey je, okey. Siapa dia ikut saya? Okey je, okey. Terima kasih korang. Saya tak ingatlah terowong tu. Tadi saya jumpa. Sebab tu saya tengah set up tu. Bukan. Saya sebab apa kot. Ada stay ke Nas. Ada saya follow tu. Nas jalan ada yang follow. Korang perasan lah benda tu. Apa benda ni? Dalam entrance. Sekejap, saya ronda sendiri sekejap. Sini. Tanda tu. Belakang, depan belakang. Suara budak. Ada suara. Ada suara. Astaghfirullah. Santai korang. Relax. Macam makin mencabar.
Cering geng. Kembang tengkok. Astagfirullahaladzim. Ada sempur kan. Ya Allah, Rabbi. Ambil kanan kan? Betul tak? Ini yang rumah apa? Malay tu. So kita kena ikut bawah balik. Kembang tengkok korang. Saya tak tahu cakap. Suara. Ha? Ada suara apa? Suara apa? Abang kasih kan? Saya tak dengar. Macam cakap pun. Ya korang. Beno peong kerap tete. Macam lagi cakap, sebenarnya kat sini Brazil ni, tempat askar Brazil. Kalau salah tempat ni. Bukan je aku tak nak korang. Saya buka untuk korang je, saya tinggal korang. Kalau saya takkan buka. Bukan baling batu, pergerakan. Saya tak tahu lagi seret ke apa. Tak kot geng ni kot. Dia kot. Dia yang bunyi. Dia bercawat apa kapal terbang. Bapa ke situ dia tidur. Dia menidurkan diri dia. Dia fikir dia lah korang. Mungkin hobi dia melompat. Dia satu berani menyambar tu. Maknanya hantu lah korang. Okay. Tempat ni memenatkan. Siapa yang pernah datang geng siang? Penat tak korang? Saya dah 2 orang. Saya dah 2 orang. Putra katak. Penat. Ini yang tempat patung tadi korang. Saya tak boleh tunjuk. Dia pegang BRA. Tapi korang boleh tengok. Tuh. Dia ada pegang BRA. Saya tak boleh tunjuk kena band. Tapi yang saya seram ini tempat orang tak pergi siang pun. Boleh geng. Datanglah siang. Siang kalau kau datang memang best.
Geng, bergerak lah. Jauh geng, saya tak sampai demi Allah korang. Kalau korang tekat tangan saya, tengok jarak dia geng. Saya tak boleh pun. Dua kali tau. Sudah mati, astagfirullah. Sumpah demi Allah. Ada gelak ah. Geng, tekan satu siapa dengar gelak. Allahu Akbar. Dengar gelak ah perempuan. Geng, jangan komen lah benda apa yang dia pegang tu. Jangan komen langsung. Geng, saya tak tahu geng. Gila Mat. Cikgu. Saya tak tahu ada benda yang jatuh, benda bulat ataupun apa sebab macam jatuh melantun. Kalau korang dengar ada benda yang jatuh melantun. Kelapa, ada kelapa kat dalam tu. Itu bilik apa? Itu bilik penyiasaan. Itu bilik apa? Itu bilik penyiasaan lah. Korang wanita-wanita dijadikan hamba syed. Jangan sebut bagi betul 2 kali dah terkejut. Jangan sebut bagi betul Yang plastik hitam. So kita turun lagi sekali ke kawasan bawah. Jalan kawan. Oh, penat Lima kaki je. Ni kita belum masuk lagi, tapi saya tak tahu adakah akan lag ataupun tak. Kita belum masuk lagi. Line kurang ke nak? Lag ke kurang? Saya rasa macam smooth sebab line saya sentiasa hijau daripada saya masuk ke beret-beret ni. Okey, jom. Dekat atas lagi kan, besar tempat ni. Atas tak boleh pergi korang. Bukan kata 1 bar, terus kosong bar lah korang. Line internet terus dia tulis E. Dia tak ada langsung dia terus tulis E. Astagfirullahaladzim. Lenguh kaki seminit korang.
biji sago. Ada binatang yang makan buah sago saya rasa. Alamak, tengok itu. Ha? Siapa? Hello? Macam benda dia tengok. Tapi kita tak nampak apa mungkin. Cuma vibe dia, seram dia tu. Allahu Akbar. Geng, saya tanya korang, kalau korang pandai kat sini, keluar barisan, okay, keluar barisan. Selepas tu apa ayat dia? Cepat jalan, aku punya suara salah. Keluar barisan, masuk parti lain lah korang, kan? Tapi jangan kutuk barisan. Faham tak? Mulakan hidup baru. Penat saya. Gerak dulu perlu je. Saya takut sebab tu banyak ilmu-ilmu yang kau dapat, ilmu-ilmu yang tak ada kena. Apa dia? Geng, siapa yang post VTT boleh tag nama saya, korang tag nama akaun Crow Team ni dengan satu lagi akaun Nas Crow. Boleh lah korang, siapa yang nak post VTT bukan? Siapa yang rekod nak post boleh je korang. Jangan lupa tag nama saya. Tak silap saya, tempat ni British dulu korang. Selepas British baru Japan ambil alih pada tahun 1941, kalau tak silap saya. Ni korang. Berapa ekor macam ni? Alamak, kan saya tak ni lagi. Tu ada kubu lagi, nampak tak? Kat bawah tu ada kubu. Macam kat Johor betul. Cuma dekat Johor dia tak ada macam ni. Ini dia jadi camp tau. Dia jadi camp terus. Macam dekat Johor dia orang letak kubu-kubu saja. Dia tak banyak, geng. Tapi sini dia dah jadi. Macam mana bayi tu jaga? Banyak kisah yang saya dapat. Dia orang cerita kat saya minta tolong. Dia orang tadi untuk adjust tali. Dia orang yang bercerita. Banyak pengalaman, kan? Banyak pengalaman. Dia orang lagi lah korang. Ini laluan kereta. Tapi saya tak tahu boleh lalu tak tu. Ada laluan tapi saya tak tahu lalu ikut mana.
Contact heavy dia orang. Tak boleh kot korang sebab personal. Weh, ni boleh lalu tak? Abdullah ada tak Abdullah? Sini boleh masuk kah? Ataupun no entry. Abdullah ada kan? Abdullah ada kat dalam tak? Sini boleh masuk ataupun no entry. Boleh ya? Okay, thank you Abdullah. Thank you bro. Boleh dia kata okay, thank you Abdullah. Stop je. Bahaya ni. Macam licin sikit. Kita nak ingat apa yang berlaku saja saya bukan. Hati-hati baik korang. Ui. Bawah tu apa? Laut lah. Suara cakap apa? Suara? Ini kena terjun lagi. Siapa lari tu? Oh, tak boleh tunjuk ni. Ada. Saya tak boleh tunjuk lah. Ada tu. Apa tu? Bukan batu, saya rasa sembot. Tak boleh tunjuk yang sini. Saya kena naik balik. Saya tak boleh tunjuk sebab ada senjata. Ini orang bunuh. Lenguh mat. Saya dah pirit ni. Lembek tu. Sekejap. Sanggup tak sanggup. Patut saya tengok banyak orang buat kat bawah museum. Dia orang banyak letak kamera, betul tak korang? Dia orang banyak letak kamera. Oh, penat je. Tak bagi setengah jam je. Saya habiskan. Don't worry, happy. Don't worry, be happy. Hari ni hari ke berapa ni? Hari ke-4 Farah. Selepas 9 tahun. Ambil nafas dulu. Kena ambil nafas. Dekat mana korang? Nak kejap. Ya Allah. Hamba main dengan langit pula. Masak nasi ke apa? Masak nasi ke apa? Alah, takat buka pintu tu tak heran lah. Kita kadang-kadang balik lewat, bini tak buka pintu. Takat pintu kita tak heran. Alah.
Biasa-biasa je tu. Okay, takut dia. Saya takut. Saya berani masuk kat sini lah. Sebab ibu tidur dah. Sebab ibu tidur dah. Kalau ibu tak tidur mampu siapa. Ini potong kayu. Bunyi depan saya. Betul-betul depan ni. Tempat saya tunjuk kat korang ni. Baru ni ada anak panah . Dengar korang. Orang berjalan. Kalau betul yang ada kat sini, bunyikan suara. Hang bunyikan suara. Tak lama dah, setengah jam je lagi. Bertahun dah. Bukan tu Hindustan. Salah. Macam mana Nara? Watasi Wasta. Bukan terlagu korang. Okay. Ready ya korang? Ada lagi setengah jam. Saya tak nak duduk lama kat sini. Kita more to explore. So geng, saya minta maaf siap-siap kat korang. Kita tak boleh pergi dekat kawasan lain. Yang ada lain adalah kawasan sini saja. Agree tak korang? Agree tak? Kita main dekat kawasan ni je. Saya naik semula ke atas, kita masuk ke kawasan perempuan yang dijadikan hamba tu. Okey ya korang. Ada lagi setengah jam je korang. Kalau setuju korang tekan 1. Tak setuju tekan 2. Yang nak transfer 20 tekan 3. Apa dia? Tak tahu geng. Takkan aku lah. Jangan saya freekan depan lah. Dengar macam hu. Oh, maklum lah korang. Tak nak cakap ni kan. Tapi sekejap. Tak ke korang?
Jangan buat tak tahu. Santai je. Tak tahu nak cakap apa. Kita naik semua kawasan atas. Di sini tak ada tangga tau. Sinilah sepenamat dekat situ. Ini ada, boleh cross balik, kita pusing sampai ke atas. Bismillah. Kita dah lari. Memang dia takut saya, geng. Saya tak okey, saya okey. Korang kena okey. Sini ya korang. Sini. Ada beruk ke? Ada kot, geng, sebab hutan. Tapi beruk non-aktif waktu malam. Beruk akan cari tempat yang paling tinggi. Dah, tadi tengok dah, terkejut lagi. Tempat paling tinggi untuk malam sebab dia akan tidur, geng. Dia akan tidur. Jadi kenapa tempat tinggi? Sebab dia nak menghindarkan daripada pemangsa. Ini pintu-pintu asal lah, tak silap saya. Semua memang barang-barang asal lah korang. Termasuklah pintu-pintu kat luar ni. Ini semua barang-barang daripada puluhan tahun yang dulu. Tak insya langsung. Itu barang asal. Lepas tu asal kena apa, tak pastilah gambar ni. Tak style tu. Sebetulnya dia style. Macam pelakon Piramli tu. Kan asal-asal nak gambar Piramli tu dia orang ambil. Dia takkan post casting tu. Macam pada tu tak boleh kira. Dekat base saya je korang. Dekat base saya je. Saya duduk kat base tu. Kalau korang nak tengok boleh je saya bawa. Cuma saya tak boleh tunjuk tempat ancung tu. Sebab dia ada pedang dengan arang. Faham tak? So kat situ takut kena BN. Terlihat tinggi je batu. Everything is okay. It's gonna be okay. InsyaAllah korang. Tangguh lagi sebab nanti saya request escalator lah korang. Apa? Sini. Yang ada bilik. Bukan bilik kubur korang, tapi bilik selepas dia orang ancung ala. Kan ancung kelapa. Jadi dia orang simpankan dekat situ. Faham tak? Dia orang campurkan selepas diancung.
So dekat situ lah. Tapi tempat tu dah diuntuhkan. Bukan diuntuhkan, teruntuh disebabkan kalau kau perasan ada pokok tau. Yang patung Chong tu dekat mana? Saya cari tak jumpa ni. Saya cuba cari. Tak apa, ada masa lagi. Don't worry. Kita cuba cari. Tapi atas tak pastilah ada lain ke tak. Abdullah, sini tempat yang ada hantu pocong di mana? Atas lagi kah? Abdullah, nombor 18. This number, I don't know, upstairs. Here. Belakang dah sini. Sini. 18. Oh, ini. Suara. Masuk, boleh masuk kah? Boleh masuk kah? Stray. Cannot open. Boleh buka? It's closing. Buka ni kah? Oi, susah ni. Susah saya nak buka dah. Lepas sikit, kau stay. Tengah-tengah siapa. Saya shoot muka kau ni. Tu je pun naik motor lah. Cara tu bunyi orang tu fight tau. Oh my god. Ini bukan pocong korang, tetapi patung-patung yang dijadikan. Oh,
Ini maknanya yang dikafankan. Dikafankan macam ni. Nampak tak? Ini kalau bentuk ni hantu raya. Bentuk macam hantu raya ini pocong. Ini saya tak tahu. Aku nak masih duduk sini. Hello? 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 Ada orang kat luar? Abdullah, ada yang datang ke? Ada orang tengah berjalan ni? Macam ada orang? Hei? Saya nampak orang ni, macam bukan orang tapi ada mata. Kejap ah. Depan pintu betul-betul ni. Oh tu. Saya tak tahu ya apa ni. Hello? Tak tahu geng. Betul. Takkan bida. Saya tak tahu apa benda. Tak, siapa yang dengar step? Saya dengar step, kita kat dalam. Saya dengar step ke macam prap orang berjalan dan dia stay kat sini. Betul-betul kat sini. Kejap aku nak. Abdullah komen jaga abang. Okey. Okey baik, thank you Abdullah. Tapi saya tak tahu Abdullah, you cuba komen apa you rasa. Okey, untuk pengetahuan korang, Abdullah tengah jaga kat depan sekali dengan owner. Okey, Abdullah tengah jaga kat depan. So Abdullah dengan kawan dia dan ada owner. Jadi takkan ada orang lain yang boleh masuk. So Abdullah, you see what I see, and I see your face. Main jaga abang risau.
Senang mata betul ke? Tapi tak ada orang kat dalam ni tau. Saya seorang je. Saya orang lah. Tekan chimpanzee pula siapa? Abang tolong jaga. Okey. Benda lah. Kita masuk kat dalam ni. Kita merahkan lampu. Kau setuju tak? Saya nak malakkan lampu, tapi saya pakai lampu ni saja. Kita akan jadi macam ni. Faham tak korang? Tak terang berada lampu. Dia jadi tu follow us. Okey tak korang? Like tak? Kalau like, korang komen like. Okey je tak like. Kalau tak like pun nak. Shit! Woo! Oh, getak saya kejap kau. Tu apa pokok aku orang. Jam masih ni mata saya. Pokok. Siap mana? Tak, saya letak kat atas ni. Dia lampu dia tak terang. Ni saya letak kat sini. Saya letak kat sini untuk kita nak malapkan. Macam ni. Sekejap. Untuk kita nak malapkan. Faham tak? Cek mana? Saya jaga. Kalau ada orang gerakkan lagi. Ayo. Jatuhkan lampu tu semula. Kalau jatuh tak bunyi tak sebab seret sampai keluar ke? Allah. Bukan dapur kosong semua.
7 minit lagi korang. Teruk geng, saya basuh habis ni baju. Sebab takut semua, saya tak pasti. Saya first time masuk sini korang. Saya tak fikir se-vibe tu ni. Saya dah beritahu korang, mungkin kita nak merasai vibe seram malam je. Tapi ada gangguan. Ada gangguan. Saya nak habiskan, insyaAllah geng. Nanti next time, insyaAllah lah, bulan 8 kau, kita ambil 3 jam. Korang setuju? Nanti lah korang, kita adjust. Sebab kita tak pikat dah. Sebab Starlink, saya dah ada Starlink. Dan lain pun Alhamdulillah boleh guna. Nanti kita akan adjust untuk 3 jam. Setuju korang? Bulan 8 saya datang, kita akan bawa 2 phone. Korang setuju tak? Saya akan bawa 2 phone. 2 phone kita buat dua-dua private. Jadi maknanya kita boleh tengok depan dan belakang. Sebab capture belakang saya tak boleh nak dapat korang. Sebab kita punya step kan. Capture belakang kita tak dapat. Rugi. Tak apa, bulan 8 kita adjust. Kita ambil tarikh 25 ke atas. 26 ke atas lah korang. Kita ambil 28, 29 ataupun 30. Adakan telefon yang depan belakang? Ada, phone saya boleh buat korang. Tetapi kalau korang nak tahu, dia akan kacau grafik sikit. Kamera saya tak ni geng, saya pakai yang 2 kamera saja. Saya tak pakai yang 3 kamera. Sebab tu grafik saya kurang. Geng, saya letih. Bunyi kat dalam. Tu, dengar dengar ke depan, kat piano. Piano ke apa tu? Allah Rabbi. Sekejap. Okay. Abdullah, can you open the light? Because I want to go base. Can you open the light? Because I want to see this place. Which light? At night. Can you open? Okay. To explore. I just want to see this place with light. Lapan. Let's skip jom. Okay, kau tengok geng. Ini tempat ni dalam keadaan berlampu. Nampak tak? Nampak long time nanti extend kena berapa nak. Untuk sekarang cannot extend lagi sebab saya bagi tahu korang lah. Okay, sebab kita prepare geng. InsyaAllah nanti kalau kita nak live 3 jam, saya kena prepare 2 light ni. Korang faham lah? Ini dah tak cukup geng. Ini saya buka yang paling low. Maknanya bateri nak habis. Kalau untuk next time, kita kena prepare 2 lampu spare. Kalau sekarang, sebab lampu dah habis geng. Sebab tu saya suruh dia buka. Anyway, sebenarnya start lewat sikit. Betul korang, tapi kita kena, ni yang korang kita kena perfect. Sebab yang lambat adalah saya. Faham tak? Saya yang lambat disebabkan setting. Tempat ni ada lampu korang. Sebelum ni ada pernah dibuka sampai jam 10. Abdullah, you come? Awak datang ke? Bukan Abdullah lah. Dia tak datang tu. Oh, tu baru dia. Saya dengar kat dalam ni. Okey. Oh, saya ingat ke awak datang sebab dengar bunyi. Oh, jom, let's go. Kejap saya nak simpan barang je Abdullah.
Kenapa tak buka sampai pukul 10? Tak pastilah korang. Mungkin cuaca sekarang banyak hujan waktu malam. Mungkin juga. Korang nak datang geng, boleh dah datang. Pagi korang pukul 10 tak silap saya, 9-10 dah buka. Jadi korang boleh datang kat sini geng sampai petang insyaAllah. 5 hingga 6 petang. Masih boleh lagi stay kat sini. Sekejap korang, saya simpan barang jap. Simpan Starlink. Nasib baik Starlink function juga geng. Line telefon hilang dia cover Starlink. Don't worry geng, siang sangat cantik tempat ni. Saya bawa Ibu Afia geng datang siang. Korang jangan takut, percayalah cakap Zio. Korang datang sebagai tempat-tempat ni tak payahlah. Kalau korang nak risau sangat, tak payahlah sampai masuk terowong. Saya pun tak nak masuk terowong. Sebenarnya sama ke Sam? Boleh je sampai maghrib kalau bawa anak. Janganlah sampai maghrib betul. Cikgu terima kasih korang. Macam mana buat kami, terima kasih korang. Okay korang, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.